Okey, kalau korang tengah cari pot makan yang bukan je sedap tapi ada vibe yang lain daripada yang lain, korang kena tengok sampai habis. Baru-baru ni kita orang singgah makan dekat Lily Garden Demangan. First impression aku, tempat ni memang cantik. Masuk je terus rasa macam balik ke zaman dulu. Dekorasi dia penuh dengan elemen klasik, suasana tenang, banyak pokok. Memang sesuai kalau nak datang dengan family, partner dan kawan-kawan untuk lepak. Alright, jom aku tunjuk apa yang kita orang order. First, ikan asam pedas dia. Kuah dia memang pekat, cukup rasa, masam dan pedas. Ayam dia pula, memang juicy, cukup rasa dan dimasak elok. Kita tambah pula dengan telur bagi pelengkap. Lepas pada tu, kita order dessert dia. Kita orang order ice cream dengan bubur kacang hitam. Serius, aku tak sangka bubur kacang hitam dia memang sesedap ini. Tak baca doa ke? Sedap. Kau nak tanya bibi. Orang cuti sekolah 2 minggu. Overall, bagi aku bukan makanan je yang buat tempat ni best, tapi keseluruhan pengalaman tu. Environment dia tenang, makanan sedap, servis pun baik. Memang syok untuk luangkan masa makan sambil chill. Kalau korang tengah plan untuk cari pot makan hujung minggu ni, save dulu video ni, share kat member atau family and datang cuba sendiri dekat Lily Garden Demangan. Lepas dah try, janganlah lupa komen dekat bawah. Aku nak tahu menu mana yang jadi korang punya favourite. Cerita sikit tau. Bye. Sur.